But she's not alone. Bila I nampak tangan dia tengah gendong seekor ular hitam, Safwan. Dia jalan ke I. Yang dia gendong ular hitam tu, dia letak dekat badan I. No. Okay. Dia buka mulut dia. Dan dia macam ni dekat I. Astaghfirullahaladzim. Dia cakap, ni jelas dengan jelas jangan takut. Dia tak gigit. Dia nak peluk aja. Dia rindu kamu. Welcome to Sembang Seram. Meh datang dekat, buka cerita tapi berjaga-jaga. Nanti tak selesa kalau semangat tak kuat. Dibaca doa, Safwan Nazri nak dengar pagi naik bulu roma. Jom sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram, sembang seram, sembang seram, sembang seram. Jom kita sembang seram. Ya guys, Assalamualaikum. Welcome to Sembang Seram. Thank you so much guys yang mana layan podcast aku, yang mana baru tengok. Macam biasa guys, please subscribe, like, share, comment and tekan bell untuk notification. Macam biasa guys. Ramai yang tengok thumbnail sekarang ni, dia pun macam terkejut. Wow, serius lah Safwan. Hang bawa main gila punya guest kan. Sebab jujur aku cakap, aku nak dapatkan individu ni sangatlah susah, sangatlah payah, sangatlah ambil masa yang sangat-sangat lama. And Alhamdulillah, Finally dia setuju untuk datang ke podcast aku. So aku tak mahu sembang panjang. Seorang pelakon terkenal, seorang yang sangat tip top. There you go guys, the one and only Hana Dalisha in the house. Hana, thank you dah nak main sembang-sembang. Itulah, thank you for inviting me finally. Kalau abang nak tahu, ini first podcast Hana Dalisha tau. Ya, sebenarnya tak pernah lagi masuk podcast mana-mana. Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Sembang Seram is the first. And I don't know if it's the only. I hope it's the only. To be honest. I nak buat satu clarification dekat you kan. Kalau you nak tahu, artis pertama yang cakap Hai Safwan adalah Hana Dalisha. Kenapa? Serius. Waktu I masuk Ibu Remaja 2017. Okay, I baru masuk industri. Peserta dalam tu adalah Ikmal Amri. So I cakap kat Am hansuk dengan Hana Dalisha. So I ambil record video. Dia cakap, you ambil video, dia cakap Hai Safwan. Itu je. I rasa yang tu, yang drama I berlakon dengan Mencintaimu Iqmal. Mr. Photographer. Iqmal. My first drama. Yes, Ikmal okay. Amri. I see. So dia cakap Hai Safwan je dalam video tu sebab Am record. Sorry, saya tak ingat. Memang tak ingat lah cerita dia. Tapi saja nak beritahu yang I ingat. And bayangkan, so sweet. time tu kita baru nak jadi artis kan. So bila kita tengok, wait, serius lah you cakap Hai Safwan, itu je pun. Tapi I nak clarify dulu kat sini lah. Lama tu, I rasa itu 9 tahun yang lalu kot. 9 8-9 tahun yang lalu. Sekarang ni you apa cerita? Sihat? Sihat, sekarang ni busy apa? Buat Alhamdulillah. apa sekarang? Lepas kita jumpa bulan Ramadan tu kan. Yep. Memang I rehat. Sebab kita beraya. Lepas tu sekarang ni I think few days, lagi beberapa hari ni Hana akan start shooting balik. So tu yang sempat datang Sembang Seram ni. Level aku dah dapat Hana Dalisha ni guys. Aku pakai kabel husband dia dulu. Aku buat sembang husband dia dulu. Husband dia cakap on. Aku nampak macam tak ada respon sangat. Aku customer yang main beli produk aku, dia pun cakap, Safwan, terima kasih Nah. Kak boleh tak tolong? Makcik boleh tak tolong? Pergi kat booth sebelah. Sebab kami booth sebelah. Jumpa Hana, nanti ambil gambar Hana. Cakap lah bila nak main Sembang Seram. Sampai makcik, You tahu tak sebenarnya Safwan, tak salah, I think you message I punya manager kot. Yes. Minta pergi Sembang Seram kan. Tapi memang masa tu Hana tak free sebab tengah shooting. Faham. So bila you datang jumpa suami I dekat mana? Absolute Brunei tu kan. So bila Imam datang kat I cakap, tolonglah. Dia pujuk I tau, suruh buat. Sebenarnya to be honest, thank you bang. to be honest kan, Hana rasa berat sangat nak datang podcast ni. Faham? Sebab nak jumpa air berat ke macam mana? Bukan. Sebab my experiences yang Hana nak kongsikan, dia sebenarnya sangat personal to me. Faham? Kalau boleh Hana dah tak nak ingat dah benda ni. Dia sangat berat sebenarnya. So itulah. Tapi dengan syarat, I cakap dengan Imam, okay fine, if you want me to go Sembang Seram, I boleh. Tapi dengan syarat, I nak bawa mak I sekali. Your mom? Yes. Of course. Serius I nak bawa my mom because Hana rasa macam kalau mami ada sekali, I akan rasa lebih selamat dan selesa lah
untuk bercerita. Dan I pun minta izin from my mum first, boleh tak Hana cerita pasal semua ni. Dia cakap okay boleh. Sebab Abang Imam ada cakap dekat aku, Wan, cerita Hana ni bukan cerita biasa-biasa Wan, berat Wan. Cakap berat. And dia ada hadap dengan ni benda ni dengan mak dia semua. Jadi kalau nak panggil, betul kau panggil mak dia sekali. Dia pun cakap kat macam tu. So yes, Mami. Hai Mami. So kita tak mau sembang panjang, kita nak berjemput. Sebab Hana cakap tak best, tak power, tak solid cerita kalau tak ada Mami dia di sisi. So guys, kita nak jemput Mami Hana guys. There you go, the one only Nur Ashikin Ahmad in the house. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Mami, saya panggil Mami boleh lah? Boleh. Mami, siapa tak kenal Mami guys? Geng TikToker, geng paranormal, geng Singapore. Legend guys. Yang dikenal sebagai Kak Cik Wujud. Ya. Semua orang pelik. Is it Mami Hana yang buat paranormal semua benda ni? Yang kerja gila, keluar malam-malam, buat live? Yes. So sebenarnya bukan paranormal. I started daripada tahun 2007. It's actually a production house yang apa tahu orang cakap tu diorang suka benda yang pelik-pelik. Faham? Jadi kita mula daripada situ. Dari situlah orang yang letak kita as a paranormal. Kita suka buat macam analyse benda-benda macam kita naughty lah sikit. Orang cakap jangan buat, kita buat. Macam itu kita langgar je. Langgar ya, apa benda jadi langgar. Ya, macam tu. Jadi dari situ tak sangka pula dapat sambutan dan mengumpul peminat lah. Cerita seram ni lah. Ni dekat Singapura lah. Dekat Singapura. Sampai mempunyai episod 14 episod. 14 episod dah sekarang. Macam dulu, zaman dulu kan DVD kan. Mana ada apa tu nak kena subscribe Tak lah. Tak ada kan. Kita jual DVD. So dia actually more to the collector punya DVD lah. Collector DVD. Zaman-zaman DVD. Zaman-zaman DVD. Yeah. So maksudnya Mami pergi terjah-terjah tempat-tempat misteri. Misteri. Tempat-tempat misteri, benda-benda pelik-pelik. Kita buat benda-benda yang melanggar je lah gitu. Weh, gila weh. Memang kenal dengan seram-seram. So orang yang sangat-sangat tepat Hana boleh keluar dulu, kita nak sembang dengan Mami. Dia lagi suka tau. Alright. So tadi Hana ada cerita dekat saya. Pengalaman seram Hana ni banyak libatkan Mami. Hari tu pun saya dah sembang sikit lah dengan Abang Imam. Dia cakap Hana ni daripada dia lahir lagi, experience dia lahir pun dah ada benda-benda pelik misteri ni. So kita nak masuk tu lah kisah seram. Kita nak masuk sembang seram. Sembang seram ni macam saya cakap sebelum ni, dia luas. Sembang seram ni besar. Mistik boleh, kena kacau boleh, kena curi boleh, kena tipu pun. Kalau kita rasa seram, nak share apa saja boleh. Janji seram. Tak nak benda seronok tak payah sembang. Melainkan saya tanya. Okay. So apa-apa rasa yang nak share yang pasal seram boleh share. Jadi kalau saya nak tanya Hana dengan Mami, nak cerita daripada mana? Mungkin saya boleh bagi idea, mungkin daripada timeline. Kita ikut timeline kan, daripada kecil ke besar. Yeah. Sebab dia berkait. Sebab dia berkait. We go one by one. We go since from the beginning. From the beginning waktu Hana Malaysia keluar. Belum lagi. Sebelum. Oh, sebelum lagi. Sebelum lagi. Hana Malaysia tak ada lagi. Maksudnya dia dalam perut. Wow, dalam perut pun dah ada kisah seram. Dah ada. Wei, menarik. Kita ni yang nervous ni sebab basah ni. Hana beritahu kat aku daripada tadi, dia nervous sangat-sangat sebab dia tak pernah join podcast and nak cerita pasal benda-benda macam ni dia tak selesa. Hampa tak kira aku pula yang nervous sekarang ni kan. Dia kalau boleh sebenarnya dia nak lupakan. Dah bertahun-tahun dah benda ni terjadi dan nak lupakan lah. Tapi oleh kerana ada yang meminta-minta kan. Jadi member dia kenekan lah. Terpaksa Boleh kita ingat Syed. Habis ni kita lupa balik. Boleh. So kita mulakan dengan saya dulu. Boleh? Okey, pertama kena ingat semasa saya buat wujud, saya belum berhijrah lagi. Saya masih curious. Orang kata melalui fasa-fasa. Tapi benda ni terjadi sebelum bikin wujud. Tak ada kena-mena pun dengan wujud. Jadi put a wujud aside. Okey, dia mula daripada saya Mami mengandungkan Hana lah. Okey, dalam kandungan tu dia bermula daripada Hana dalam 5 bulan. Oh, dalam 5 bulan. Dalam 5 bulan tu setiap pagi akan ada bau. That time you masih ingat tau, Mami dekat England tau. Mami bukan duduk kat Singapura. Yes. Pasal ayah dia dari British. Yes. So I'm kat England.
Setiap pagi Mami akan dikejutkan dengan bau wangi minyak atar. Jangan tanya Mami kenapa, sebab Mami pun tak tahu. Faham? Okay. Dan bila bangun tu memang time untuk orang kata tu solat subuh. Jadi senang cakap, kita ni nakal lah. Dia dulu kan adalah tertinggal-tinggal lopong-lopong kan. Tapi bila mengandungkan dia ni, Mami memang tak dengan sendirinya sukarelawan tak meninggalkan solat. Alhamdulillah, insyaAllah. Dia macam nak kena on time. Kadang-kadang sampai berboyok-boyok perut ni. Orang kata dah 9 bulan tu pun patutnya dah susah nak solat kan. Nak solat juga. Allah. Dia macam gitu punya perubahan dia tu. Yes. Jadi selain daripada bau minyak atar tu, of course lah yang lagi pelik dia tu bila mengandungkan dia ni, Mami ni badan jadi sekarang I'm 82 kilo. Ni berat badan I sekarang ni, you boleh imagine kan I'm 82. Semasa itu I'm 87. Dia tengok berapa besar badan tu. Okay. Tetapi yang herannya, I tak nampak. I nampak muka I ni macam buruk lah kan. Pasal lawa-lawa selim macam henna tiba-tiba mengandung jadi besar. Macam mengembang. Memang ada orang mengandung, dia sama ada dua. Orang cakap makin cantik, makin tapi marah. Mami suka bersolek. Waktu mengandungkan dia suka bersolek. Taklah macam berdaki, kotor ke apa, tak. Memang suka bersolek. Cuma badan ni dia water retention, so dia akan besar. Tetapi herannya ni, bila Mami kalau pergi mana-mana jalan, tapi tak semua orang yang tegur. Ada beberapa yang akan tegur, diorang masa berjalan, lepas tu diorang patah balik. I saw a glowing just now on your face. What is that? Ni semua Mak Saleh. Ni Mak Saleh tau. Mak Saleh cakap dia nampak glow. Tapi tak nampak apa-apa lah. Orang nampak. So I cakap macam glow macam mana? Dia kata a golden glow. Wow. A golden glow. Tapi I ingat mula macam dia main ke apa kan. Nanti ada lagi. Setiap berubah bulan tu ada saja yang nampak. Tapi I tak nampak. Bila I tengok muka I macam normal lah, biasa hidup mengembang je kan. Tapi orang nampak that glow. Okay. Itu satu. Jangan tanya kenapa, sebab saya memang tak tahu. Yes. Saya memang tak tahu. Jadi sampailah dia bercerita tu bila saya kembali ke Nusantara. Maknanya daripada England, saya kembali ke tanah air. Singapura. Ya, sebab saya nak lahirkan dia dekat Singapura lah. Saya nak lahirkan dia dekat Singapura tu. Tu jam tak silap 6 bulan ke 7 bulan lah gitu. Pasal dia ada time yang kita tak boleh flight. Yes. Ya. So bila I balik tu, mula okey. Tapi bila dia dah dekat sarat orang cakap maybe dalam 8 months, 9 months tu, dia started to have this gangguan. Wow. Okay, gangguan ni akan datang setiap kali dia nak datang tu, dia akan orang kata tu ada bunyi. Dia berdesing tau. Dia bom. Macam itu sama. Dia punya meletup tu betul-betul macam orang campak benda meletup tu. That is how dia punya meletup. Tapi ni akan terjadi dalam bilik saya. Bila Mami nak senang-senang orang cakap tu macam nak rehat. Nak tidur, tak nak rehat. Ya, tapi belum tidur. Belum tidur, cuma macam kita baring gini kan. Nak berehat. Nanti rasa that energy tu dia akan datang berbunyi. Dia dia meletup, lepas tu kunci. Memang dah tak boleh gerak dah. Lock. Tak boleh gerak. So yang pertama sekali gangguan ni datang, saya rasa katil Mami ni dia menghadap pintu. Dia menghadap pintu. Jadi bila ni dah macam movie, orang kalau kita cerita orang tak percaya. Tapi tak apa, lantak lah, tak percaya kan. Kita yang orang kata tu melalui. Yes. Ya. So ini katil, di depan kita tu pintu. Pintu ni dia buka sendiri yo. Pintu tu buka, pintu yang tapi pintu tu sebenarnya tak ada bunyi macam itu. Tapi ini dia berbunyi. Dia buat gitu tau. Tapi bila pintu tu terbuka, kita akan nampak cahaya. Bila ada cahaya tu, kita akan nampak asap. Asap tau. So dia kepolan asap dia buka betul. Kita cuma nampak, you pernah tengok cerita Poltergeist tak? Poltergeist, minta maaf tak pasal. Dulu zaman-zaman dulu nanti ada Poltergeist tu, pintu terbuka, keluar cahaya, ada asap. Sebiji lah
macam tu. Ya. Lepas tu ni badan dah tak boleh gerak dah. Tangan memang begini dah. Macam kena tindih lah kan. Dia macam tertindih, tapi tindih kita dalam tidur kan. Ini dah kita sedar ni. Lepas tu nanti ada benda keluar, makhluk keluar daripada, kita boleh nampak lah ada lembaga tu keluar daripada dia jalan, dia tak berjalan kaki ke apa, dia slide floating. Floating. yes. Dia keluar, dia floating. So yang pertama ni kelakar lah sikit. Okay. Yang pertama ni dia keluar apik tau. Apa? Apik. Apik Cina. Apik orang Cina. Dia pakai seluar katok dia dengan singlet dia. Apa Cina tu? You ada orang ni macam tu ni. Dia pakai seluar katok dia dengan dia punya singlet. Badan dia gemuk, kepala dia you tahu tak jenis yang sini botak, ada rambut sikit-sikit. Tahu. Ramai kawan saya macam tu. Benda-benda dah macam tu. Jadi dia datang dekat. Bila datang dekat, dia berbual dengan Mami. Tapi dia berbual, nampaklah mulut dia komat kamik tu, dia berbual tu nampak. Dia cakap, aku ditugaskan untuk mengambil anak ini. Woi, Yup. cakap Melayu. Cakap Melayu. Apa Cina cakap Melayu nak ambil anak kita? Anak kita. Gila apa nak ambil anak kita macam tu? Tahu tak apa? Marah tak? Marah. Kamu dengar kamu marah, apa lagi saya? Kan? Yang kita, oi. Ya, lepas tu saya ni kata pegang ni kan. So saya ni berbual dalam hati. Cakap, kau siapa? Yang kau nak ambil anak aku ni, kau siapa? Dia kenalkan diri dia. Nama dia Mr. Tan. Mr. Tan? Dia kawan ayah Mami. Dulu Mami punya ayah kerja dekat bahagian water pump beside. Okay. So dia bercerita lah. Dia bukan bercerita lah. Dia kenalkan nak aku ayah kawan member Ahmad. Ayah, Dia kata kawan Ahmad. Ahmad tu I lah. Nur Syikin Ahmad apa kan. Ahmad. Okay. Aku kawan Ahmad. Nama aku Mr. Tan. Aku ditugaskan jumpa kau nak ambil anak kau. Lepas tu apa lagi, tangan dia makin lama makin dekat nak mengambil ni. Astaghfirullahalazim. Ini bukan mimpi tau. Ya. Ni nyata. Yes. Dia mengandungkan dia tersiksa juga Mami sebab hari-hari kena fight dengan benda-benda macam ni. Jadi Mami baca dengan kalimah Allah saja yang selalunya lah. Selalunya I tengok dengan kalimah Allah saja yang I lepas. Bila I lepas tu, dia akan berubah balik semula tu. Yang lampu tu semua dah tak ada, pintu yang terbuka tadi memang dah terkunci. So nak kepastian, I keluar lah. Masuk bilik bapak. I cakap, Pak, kawan bapak datang. Ini dah pukul berapa ni? Puan, dah pukul 2-3 pagi dah. Kawan bapak datang. Bapak dia kesian lah, dia kan bangun. Pagi-pagi buta ni orang datang ni, siapa lah pula ni? Gitu lah. Kawan bapak nama dia Mr. Tan. Dia keluar dia kerja dengan bapak kat water pump. Astaghfirullah. Orang tu dah terbeliak-beliak mata. Daripada baring tadi tu terus bangun. Dia kata orang tu dah mati. Itu Mr. Tan tu dah mati. Dia mati umur bonda masih kecil lagi. Bonda tak kenal dia. Mami. Mami. Umur Mami dalam 6 tahun gitu. Udah lama dah mati. Dia mati dah lama. Lepas tu I cakap, orang dia macam gini kan, bapak, kepala dia botak gitu gini. Macam bila kau kenal ni, macam kau tahu. Dia datang, Pak. Astaghfirullah. Orang tu bangun, bapak dia buka lampu, azan kat rumah tu. Dan kita duduk bersembang lah. Apa dia nak? Dia nak ni baby, kata. Astaghfirullah. Dah jadi huru-hara kat rumah tu, tak boleh tidur lah. Tu satu. Itu adalah pengalaman satu. Yang ni Mami akan ceritakan mana yang Mami ingat. Okay. Nanti dia akan ada berapa lat gitu, datang lagi satu pula. Datang seekor pula. Seekor yang Mami ingat ni pun sama juga. Dia akan dia meletup macam itu. Bila dia meletup aja tu, itu time kita kena memang kunci apa? Memang kunci ada benda lagi tu nak main. Pula ni, siapa pula yang datang ni? Jadi dalam hati ni aku cakap, siapa pula ni macam itu. Yang ini seram sikit. Dia lagi seram daripada apik tu. Lagi takut pada apik tu. Sebab dia keluar dari katil. Belakang bawah katil tu. Bawah katil keluar. Kita terasa bawah katil kita tu macam ada. Kita tahu tak bila kita kan baring, kita rasa katil bila bergerak. Bawah katil tu macam dia bergerak, dia berpaut tu. Dia berpaut kat tepi. Tiba-tiba keluar tangan berbulu-bulu tau. Tangan dia berbulu-bulu hitam. Wah, kuku jangan cakap lagi lah, manjang-manjang lah. Tapi kita pergi bilik boleh nampak sebab ada sinar lampu.
Berlampu pula. Apa Bulan. sinar bulan. Kan boleh masuk. Jadi kita boleh nampak. Ya. Dia tu gitu dia nak capai. Ha. Bila dia nak capai tu, okey, ini dia. Kalau kita capai sekejap gini. Betul tak? Dalam keadaan tu, dia slow mo. Oh. Dia macam nak capai dia tu lambat. So slow nak main. Dia gitu. Lambat gitu. Dia rasa macam lama. Lama gitu. Dia nak capai tu lama, jadi sempat untuk kita beristighfar, sempat untuk kita baca-baca. So bila dia macam nampak dia macam gitu, baca betul tapi berpeluh lah. Mami memang sentiasa akan berpeluhnya. Lepas lagi. Bangun lagi. Berapa seksanya aku mengandungkan si Hana Dalisha ni. Okey. Lepas tu yang lagi satu pula Mami Mami pilih yang mana Mami ingat Ya. Yang ini Mami masuk ke bilik. Ni tak ada baring, belum baring je. Mau masuk ke bilik, duduk atas katil. Okey, kita ni ada kipas angin tau. Kipas angin sini tu langsir macam itu. Betul tak? Okey, langsir. Kalau kipas angin ni tiup, langsir tu pergi mana? Ya, betul tak? Pergi situ. Okey. Lama kan baring lah. Okey, baring, mata pasal betul-betul tepi katil tingkap. Sekejap lagi nampak kipas angin tu tiup, dia bukan begini. Dia main balik. Dia sarap. Dia campak balik. Dia campak balik. Mami cakap, kenapa campak balik? Siapa pula kan? Sekejap lagi satu kali dia campak, puk. Dia tolak gini balik. Siluet of ada benda kat belakang langsir tu. Dia macam ada siluet manusia lah. Macam ada bentuk tu lah. Bentuk manusia berdiri kat belakang langsir tu. Faham. Okay. So bila dah nampak macam tu, dah sudah. Cakap ni, dah sudah. Tapi yang ini dia tak ada tak ada pak. Tak bunyi. Tak ada. Tiba-tiba je. Dah sudah siapa pula. Kan? Kita duduk sini, semula menahan kan perut ni, tahan. Baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sekejap lagi mata ni Allah malah gini. Tu terasa katil ni tergenjut. Macam Allah, takkan dia duduk sebelah. Ya, dia duduk sebelah kaki je. Allah. Okey, dia duduk sebelah kaki. Dia menghadap sana lah. Jadi Mami boleh nampak tepi dia je. Dia macam puteri-puteri gitu. Tapi dia tak menyeramkan lah. Cantik lah. Dia nampak cantik lah. Dia punya ni, okey, pasal dia ada cahaya bulan termasuk. Jadi dia antara hijau dengan biru gitu. Tapi macam nampak berkilat, kebayu gitu lah. Cantik gitulah. Tapi nampaklah dia punya sanggul-sanggul dia kan. Dia kata ni apalah pula ni kan. Terus pandang muka dia, tengok ni nak bergerak dah tak boleh dah. Yang ini memang automatik dia terkunci betul-betul kat tepi kaki. Kan? Nak gerak macam mana ni kan? So pandang je tengok apa dia nak buat. Sekejap lagi dia bangun. Bila dia bangun gini, dia punya pusing dia tu macam seolah-olah ada orang pusing pakai dolly. Gitu. Dia pusing gini. Dia gitu. Wow. Lepas tu dia tengok kita, dia senyum. Dia senyum, dia angkat dia tangan gitu saja. Kat perut juga kan? Tunjuk perut juga. Perut juga. Tak tahulah kan? Dia tunjuk perut juga. Lepas tu pandang muka dia tu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih boleh. Lepas tu kejap lagi tu dia jalan sikit, pang, dia hilang. Itu yang senang cakap tu yang puteri tu lah. Jadi habis itu Hana pun lahir. Lah ni kan Hana lahir. Lahirkan dia alhamdulillah senang. Dia seorang baby yang sangat-sangat memang orang kata all mother wants her lah. Baby yang tak tahu nangis. Yang tak meragam. Ini your first experience kan? Yeah, my first baby lah. Yeah. And the only lah. The first and the only baby lah. So the way waktu awal berapa penantian nak dapat Hana? And kahwin 5 tahun. 5 years. In 5 years time. Memang nak 5 tahun pun. Memang nak 5 tahun lah. Nak 5 tahun. Memang nak confirm betul-betul ni laki ni okey ke, boleh pakai ke ni. Macam itu kan. Itu tips dia? Tips dia. Apa-apa dia tunggu dulu. Tunggu relax dulu. Kau okey tak? Confirm tak ni? Okey, responsibility bagus. Okey lah buat anak. Macam gitu kan. Kita tak nak lah nanti tak best lah pula kan. So, okey, alhamdulillah dapat dia seorang baby yang baik, yang pendiam, tak menyusahkan Mami. Dia cuma menyusahkan Mami waktu dia dalam perut je. Kecil-kecil mesti tak comel?
Comel gila oi. Saya bukan orang cakap kalau baby kecil-kecil tak comel besar-besar. Comel gila. Weh, comel gila Hana. Dia comel gila, lagi comel. Orang kan bawa dia keluar, orang nak kecil-kecil, orang bergambar dengan dia pula macam superstar, kita langsung tak ada layan. Saya punya ni salah lah. Orang cakap kalau baby Hudo, sok-sok cantik. Tidak, Hana daripada kecil sampai ke besar. Bukan kita nak puji anak kita, tapi ini kenyataan. Betul. Satu Malaysia Singapura tahu lah. Betul. Ini kenyataan memang dia tu tajuk dia bila tadi tak kelip-kelip mata. Jadi duduk kat Singapura tu sampai 3 bulan lepas pantang. Lepas pantang memang tak ada apa-apa jadi. Balik ke England. Wow. Dan balik ke England. Sorry. Kat West Sussex. West Sussex dekat dengan Brighton. Okay. Duduk dekat sana. Jadi bila kita duduk dekat sana tu, kita dah terfikir lah, ni aku bawa balik ni bukan anak patung, ni anak manusia, aku kena jaga. Betul-betul. Mak tak ada, bapak tak ada. Semuanya kita yang kena jaga baby ni. So mami ni suka baca buku, apalah. Jadi I am very protective dengan anak I. So umur tu jam Hannah dalam I think about 5 months like that, this thing baru happen lah. Mami letakkan bantal tengah-tengah. Kat sini ada baby cot dia lah. Lepas depan baby cot, tepi katil yang lagi sebelah tu ada seti. Macam gini bed seti. Okay. Besar, bilik besar kan. Mak Saleh kan suka macam gitu. Ada coffee table sikit kat bilik kan. Jadi agak jauh, katil tu agak jauh. So katil Hannah tu tepi semua keliling dia tu memang letak bantal, takut dia golek-golekkan, jatuhkan pula ni ke apa ke kan. So mami pun pergi bathtub. Bathtub nak air sejuk, air panas. Sebab cuaca sejuk kat luar tu. So kita pun berendam lah kan. Berendam, relax. Hannah dah tidur kan. Alhamdulillah relax, tidur kan. Tengah tidur, tengah-tengah relax gini. Pong! Macam barang jatuh. Kepala otak ni terfikir anak aku jatuh, ya Allah. Apa lagi? Sabun ke tak sabun ke? Memang tak bilas lah. Capai lah apa yang boleh capai. Lari kejar dia. Tengok dia. Safwan, benda ni emang gila ke tak gila? Benda pun jadi gila tau kita. Hannah tu atas katil loh. Safwan tahu dia kat mana? Dia kat kursi. Ubah position. Siapa yang rumah tak ada orang. My husband kerja 5 bulan kan? 5 bulan. Belum pandai berjalan. Belum pandai merangkak lagi pun. Kat England. Kat England. Kalau tanah Melayu ni boleh cakap lah apa musim panas. Otak aku gila ke apa kan. Musim panas ni kan. Kat West Sussex. Yeah, West Sussex. West Sussex. West Sussex. Kat West Sussex in Brighton semua, you know that. You know. Oh my God. Yes. Oh my God kan. Daddy tak ada. Daddy kerja. Semasa tu Daddy Hannah dia tak ada kat rumah. Daddy busy working lah, of course. Of course lah kan. Right. Because I need to feed her, right? Yeah. We need more money, you know. No money how to give Hannah a good apa orang kata tu, a good living, you know that. Yeah. You know what? Everything is about money. Yes, everything in this world. In this world. Yeah. Okay. Slang pula aku tiba-tiba. Orang menyampah lah pula tengok nanti. Minta maaf, gurau. Jadi itu part memang mami dah macam lost lah. Siapalah pula. Tapi okay, sekejap Tapi mami memang ingat memang mami letak kat atas katil. Memang confirm atas katil. Confirm lah. Ya, memang aku confirm tak asal orang gila saja nak pergi letak anak dekat seti. Betul ya, takkan nak Ya. Seti kat sini, orang gila celah pergi letak anak dekat seti. Kita punya sayang anak kita tu macam mana? Ya. Kalau kita sayang kucing, anak lagi sayang oi. Iyalah. Kita letak lagi kan, namanya cakap letak kat dia tengah-tengah katil tu. Kiri kanan tu semua bantal. Yang bunyi jatuh tu tengok kat situ tak ada apa benda barang jatuh. Tak ada barang jatuh, tak ada apa jatuh. Bila dah jadi macam itu, aku dah mulalah pula aku dah kat England ni pun dah bunyilah macam gini. Dah takut lah. Dah gedebak-gedebuk jantung ni lah, jangan lagi lah. Macam gitulah kan. So itu sebab macam mami ni kalau tidur, tak boleh tidur. 2 jam tengok dia. 2 jam tengok dia. Jadi takut. Ya. Pasal kita tahu banyak benda nak dia. Lepas tu yang kan bathtub dia tak habis. So bawa Hannah mandi bathtub sekali lah. Tak jadi mandi dah aku dah. Silah tak mandi tu. Tak jadilah. Ada sabun kat belakang rantak lah sampai bapak dia balik. Tunggu sampai dia bapak dia balik. Bila bapak dia balik, bercerita dengan bapak dia.
So barulah dapat mandi betul-betul. Badan ni dah dia menggigil-gigil lah seorang. Mak bapak tak ada, kita seorang menjaga dia. Ya, betul ya. So semenjak daripada hari itu memang mami ni piara henna ni, itu sebab I'm very protective. Orang jangan salahkan I protective dengan anak I. Because I benda banyak terjadi dengan dia. So I macam sikit nanti sampai tak tidur. salah nak protective kat anak sendiri, anak kita. So sebab I macam bila Hana tidur tu pun bapak dia tidur berdengkur. Wak dah macam dia katak dalam bilik tu. Mami ni yang akan bangun ni sejak 2 jam bangun. Tak 2 jam tengok Hana, okey anak aku ada selamat. Jajak tengok anak aku ada, kita ada. Begitulah hidup mami macam itu jaga Hana. Sehinggalah Hana membesar. That is the last. Yang dia halirkan tu dah tak ada gangguan lagi. Tak ada gangguan apa dah? Dah tak ada dah. Alhamdulillah. Mami pun rasa alhamdulillah. Mr. Tan ke apa ke tak ada mai dah. Tak ada tan, tak ada amoy, tak ada apa, semua tak ada. Tambi ke apa tak ada dah. Tak ada dah. Alhamdulillah. So ini part kita dengarlah cerita dari Hana. Ni Hana bila besar sikit ni. Dah besar ni. Sikit, besar umur berapa tu? Sebab masa tu memang tak ingat apalah sebab baby kan. Tak, yang sebenarnya experience Hana pula, dia bermula selepas Hana hilang. Saya tak tahu Safwan tahu ke tak lah. Tapi macam peminat wujud mungkin akan ingat lah. Dia ada ni sebelum artis. Sebelum artis. Dia dah mati umur belasan tahun lah. Belasan tahun. Alright. Belasan tahun. Dia baru nak masuk teenagers kot. Yes. Tak ingat lah Mi. Tapi dia wujud ke? Kalau tengok wujud 9, 10, 11 tu. Macam itulah. 9, 10, 11. Tapi kita cerita sikit lah Mi. Yang pasal hilang tu kan. Supaya maybe Safwan cerita dia gini lah. Ni Ah. campurkan dah sikit dia kan. Pasal dia anak seorang. Okay. Kita pula duduk rumah mansionette. Kan? Duduk rumah mansionette. So dia mansionette tu dua tingkat lah. Alright. Dua tingkat. So bila dia anak seorang ni kadang-kadang dia nak ikut kita, ada part I akan benarkan dia ikut. Ada part I tak benarkan. So hari tu dia memang meringit nak ikut sangat pasal school holiday. Dia Nas sambung. Situlah. So I ikutlah mak I. Diorang macam pergi mana ni? Kita macam buat recce trying out. Dekat Try out. tak silap Hana dekat some abandoned hotel lah. So dekat base kita ni ada satu swimming pool lah kan. So kita duduk dekat base lah. Memang mak Hana takkan bagi I masuk sekali recce ke apa. Tak, memang Hana you duduk dengan base. Ada orang yang jaga dia lah. Ada orang. Tapi my mum ni dia macam sometimes dia ada dekat base, sometimes dia pergi dekat dalam hotel tu. So masa tu sebenarnya tak silap Hana, sebab nak recall balik kan, dia tengah kecoh sikit. Diorang tengah kecoh sebab macam ada gangguan dalam hotel tu. So I memang akan duduk dekat base lah, dekat luar hotel. Dengan adalah yang jaga I. Ada lupa dah siapa yang jaga I masa Gawar. Gawar. So I want to pee lah. I memang nak buang air kecil. But everyone masa tengah kecoh tu, diorang semua macam tengah dengan walkie talkie. So they were like all berkumpul tau dekat depan. So I was dekat belakang sikit. So tadi Ana dalam around Belasan tahun. Belasan tahun. 15, 14 gitu lah. Tak 14, ingat lah. Tak ingat lah. It Jauh was dah very long time. Tapi memang budak lah. So bila rasa nak buang air kecil tu, ini yang I ingat Yang Hana ingat, I saw my mum. I pergi dekat mak I, cakap, Mami, I want to pee. Mak I anggut je. Yes. Anggut, pegang tangan, ikut mak I. Itu saja yang ingat. The next moment, I sedar, I dah dekat base tempat tidur lah. Tempat tidur dorang lah. Maknanya dah tak ada dah dekat abandoned hotel tu. Jumpa dia dalam selepas subuh. Dah tegang tanah dah, baru jumpa dekat tangki air. So sebenarnya itulah. Itu je yang I ingat. So because of that, ni Hana rasa lah, I don't know lah, kita boleh cakap tapi kita tak tahu for sure lah. I rasa bila my mum dah mula buat wujud kan, you mungkin dalam tak sengaja you attract benda-benda macam ni. Kita tak tahu yang gangguan yang I kena ni, dia benda yang ikut ke daripada my mum punya kerja-kerja ni, ataupun is it like yang kat baby tu lah. Dia semasa ngandung tu lah.
Tak, yang masa ni selepas dah jumpa balik and then, dah So, balik tak tahu Singapore sama lah. dia tu apa tu ada connection ke tidak? Kita macam tak tu. tahu. I don't know. Is it benda singgah ke? Sebab my mum pula dia ada office dalam mansionette, dalam rumah lah. So memang akan buat editing wujud semua dalam rumah. So you bayangkan setiap tahun memang editing semua dalam rumah. So I punya first experience lah yang I boleh cakap this is not normal lah kan. Masa tu bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang setiap tahun bulan Ramadan mak I akan buka satu booth dekat Bazar Geylang Serai untuk jual DVD lah wujud. So masa tu and then memang every year ada hari kalau I free I tak sekolah I memang sibuk nak ikut. Sebab I the only child kan. So I would rather follow my mum daripada just be alone lah kan. Tapi masa tu I just felt like you know what I just want to stay home. Sebab memang pergi pun memang akan balik malam tau. 12 Sebab gitu. bus kan Geylang Serai mesti balik balik malam. So bila I seorang-seorang kat rumah tau. Hana pula bila kita dah only child ni I ada satu hobi ni, I suka menyanyi, suka rekod video menyanyi tu kan. So I tak silap Hana I was singing an English song tak salah I lah, Adele lagu Adele lah. So suka-suka tengah menyanyi. Ni dah lepas isyak nyanyi tak tahu lagu apa, Someone Like You ke apa lah, I cannot remember. Tapi I dah habis, dah record macam buat cover gitu. Nak tengok balik dalam phone lah kan. Kita penyanyian macam mana, dengar kan. Safwan, bila I dah habis my last melody yang Hana nyanyi tu, dah habis lah, mulut ni dah tak bergerak dah. I dengar suara perempuan macam I tau. Dia macam mimicking. Dia ulang lagi melody yang I habiskan tu. You faham tak? Dia macam sambung, dia mimic. Yes. And I cannot believe apa yang I dengar. Contoh kita nyanyi. Suka-suka nyanyi macam tu. So bila I dengar balik, tengah dengar. Lepas I nyanyi tu, okey lah dah habis kan. Dia sambung. Tapi sambung yang ulang balik I punya melody yang I habiskan tu. Wow. Tak ada siapa kat rumah. Uish. Bayangkan I budak. Pasal macam I dengar few times tu like really confirm. Is it just my ears or memang betul-betul memang ada suara. Memang sebab I dengar few times, 2-3 times lah. I freaked out. I terus delete video tu. Itu silap I lah. Sebenarnya I should have just kept the video. Boleh masuk dalam DVD tu. Bukan. Sebab tak terfikir sebab I rasa you know I should have just let my mum listen to the video ke apa kan. Tapi suara yang dia mimik tu lagi sedap daripada suara you ke ataupun lagi atau lagi sedap lagi? Tak, dia macam suara Hana. Oh, macam suara Hana. Dia macam suara Hana, suara perempuan. Suara perempuan macam Hana. Contoh lah, someone like you. Someone like you. Macam tu. Dia mimik. Dia macam mengejek pun ada. That's what okay. Okay, saya cakap yang I nyanyi ni dekat bawah living room. So kita kan rumah 2 tingkat kan. So bilik Hana dengan bilik my mum semua kat atas. So bila I dah seorang-seorang kat rumah kan, kita punya suasana rumah pun our living room selalu dia yellow light tau. My mum tak suka lampu yang macam ni, yang putih-putih ni. Dia suka yellow light. So dia macam very dim kan. Cakap baik saya naik atas lah bilik saya kan, just chill kat dalam bilik tu. Saya naik. Bila saya naik, biasalah I budak memang I suka duduk dalam bilik juga. She's a loner. You know, she's a loner. She just want to be herself aja. Ada macam itu. Itulah yang dululah kan. So bila I dalam bilik tu I suka my phone, ada laptop juga kan. I dengar suara my mum. Hana, Hana. Mami suka panggil I, Hana. Nyok lah, ya mami. Buka pintu I, keluar, turun bawah tangga tu sambil cakap, ya mami. Macam tu kan. I tengok. Tak ada siapa kat rumah ni. Pintu rumah tak terbuka. Tak ada siapa kat rumah. Jadi yang itu suara siapa? Tak apalah, saya naik dululah. I macam mungkin I salah dengar kan. Still macam kita macam tak kot kan. Tak kot. Naik atas balik. Bila dah naik atas barulah I dengar, I think like after like an hour ke or so kan. Sebab I tak adalah tengok timing ke apa kan.
I dengar macam bunyi orang bercakap kat bawah lah. Pintu lah. Kat bawah. So I turun to check ada ke memang mak I dah balik ke tak. Memang betul mak I dah balik. So I ceritalah dekat my mum. Mami, I tengah record video, I kena gangguan. Dia cakap, I record video, I dengar suara perempuan. Pasal I dengar you panggil I ingat you dah balik. You tak balik rupanya. So my mum cakap, where's the video? I want to watch. I dah delete video tu, mami. Dia cakap, kenapa you delete? Dia cakap, sebab I freaked out. I didn't know how to react. So my first reaction is like, tak nak cari pasal, I delete. Yeah. Kan? So okay, we go by our night macam biasa. Lepas tu I nak naik atas, macam nak, of course lah, nak naik atas, nak tidur lah macam tu kan. Okay, semua kejadian ni juga, dia sama juga, I rasa, sama dengan mami, berlaku dalam bilik. Okay. I pun tak tahu, I ni mimpi ke, tak ke. Dia macam... dia separuh sedar lah macam tu Tapi ini yang I nampak Okay, I nak cerita dulu I punya bilik macam mana. So, masuk je pintu bilik, ada katil kat depan. Tepi katil I ada tingkap tau. Okay. Dekat luar tingkap tu ada satu pohon besar. Okay, di pohon besar, memang dia besar sebab dia pohon lama lah. I nampak Cik Kak. Tahu kan Cik Kak? Cik Kak yang putih, rambut memang panjang. Siapa panggil Cik Kak? Cik Kak. Cik Pun lah. Cik Kak pun boleh. Cik Pun, Ponti pun boleh macam tu lah kan. Tapi memang rambut memang panjang. Nampak real depan mata oi. Ya, I nampak. What the man? I nampak. Tapi I tengah baring tau. Ni I tengah baring. Bila you tengok tingkap tu boleh nampak lah. So I nampak Cik Kak tengah duduk kat atas pohon tu. Tengah duduk atas pohon tu. Dia duduk macam mana? Macam ni. Okay. Ni I nampak dia macam ni. Ibaratkan dia tengah perhatikan I nak tidur. Happy lah. Happy lah. Dia macam dengar balik lagu yang Someone Like You yang nyanyi tadi kan. Faham tak? Dia santai dia kan. Tapi macam ni macam I don't know. I rasa macam I tengah but I'm questioning myself. I mimpi ke apa ke. Tapi dia macam bila nampak tu dia macam tersedar kan. Sedar tu dia I macam memang I tengok I dah tak nampak dah. Okay. At first I nampak. Bila I macam ni betul ke apa yang aku nampak ni kan. I tengok sekali lagi dah tak ada. Okay. So cakap aku rasa aku tahulah ni mimpi ke apa ke kan. But you know what? I want to get out from this bilik. Okay. Bila I bangun daripada katil I berjalan nak keluar daripada pintu bilik tu. I tak tahu, nakal kot dan curious. Curiosity kills the cat kan. Pandang sekali lagi. Cik Kak tu tak ada. Tapi pohon tu bergoyang seperti mana Cik Kak tu Berhenjut. Can you believe that I punya macam level of panic tu kan? Ni dah tengah malam tau. Memang dah time tidur dah ni. I keluar dari bilik tu, memang I lari. Buka bilik I tu, I lari ke sebab I punya bilik opposite my bilik is my mum's room lah. I just went in, I ran in the room. I said, Mami, I kena gangguan. I nampak begini ni semua. So Mami masuk bilik kan? Ya, I masuk bilik. I masuk bilik mengamuk lah. I memang tak boleh orang kacau anak I daripada perut dia marah kan. Saya marah, I cakap kau jangan kacau anak aku tau. Orang nak apa lagi ni? Jangan kacau, jangan ganggu. Macam gitu je lah. Walaupun I tak nampak apa-apa, tapi semasa tu bila masuk kat dalam bilik tu memang dia punya energi dia tu agak apa orang kata tu bertukar sikit lah. Berat. Dia energi yang berat dia tu. So okay, ni semua kejadian yang Hana nak cerita ni semua dalam time frame yang lebih kurang sama. Because I remember I was still in my teens. So the next kejadian ni Ni cerita lain lah. Ni cerita lain pula lah. Tapi malam tu memang I tidur dengan mak I. Yes. Malam tu terus tidur dalam bilik. Malam tu terus tidur dengan mami. Tapi I nak flashback set. Yang muka petendok tu memang you nampak real. And that's the first time you nampak hantu. Clear cut yang I nampak. Clear cut memang sebiji seketul. Yes. Rambut bilik panjang. Yang sama. I tak tahu. I macam I don't know. Ni dalam keadaan sedar ke tak ke. You faham tak? Sebab di dalam bilik I
bilik yang sama, katil yang sama, tingkap yang sama, pohon yang sama. You faham tak? Rambut panjang, baju putih. Yes. Panjang ni memang panjang habis I Panjang tak tahu habis. dia punya level rambut dia dekat mana. Muka dia Sebab dia duduk atas pohon kan. Pohon pula tu memang tinggi. Memang Muka pohon, tak nampak. pohon lama. Muka tak nampak kan? Tak nampak langsung. Tapi dia I nampak dia gini je lah. Macam tu. Macam seolahnya dia perhatikan I dalam bilik tu lah. Masya Allah. Okay. So itu my first experience yang nampak lah. Okay, kita nak masuk second experience. Tapi sahabat Sana, kita relax Kita minum dulu lah. Santai dulu. Kita kembali selepas ni guys. Alright guys, welcome back to Sembang Seram bersama dengan Hana and Mami. Alright. So tadi kita dah sembang pasal Pontianak. Okay, lepas ni nak sambung pasal apa Hana? Okay, so like I said lah, dia time frame yang sama lah sebab masa tu I memang teenager. So the next kejadian berlaku dalam bilik juga. Oh, bilik Hana ni sebenarnya okay, bilik I kita buat macam vibe-vibe princess lah. Sebab Memang dia suka princess. Tapi orang Singapura kalau duduk 2 tingkat tu, apa nama Mansionette. Mansionette tu tu hebat orang kaya kan. Taklah, hebat Allah. Orang kaya, orang Singapura selalu duduk kondo apartment kecil-kecil flat kan. Cukup makan. Ui, tak cukup makan. Cukup makan. Cukup makan. Tapi betul kan kalau 2 tingkat tu mahal kan rumah kat Singapura. Dia rumah kan? dia mansionette tapi dia sebab dia HDB block tu dia lama tau. Dia block yang lama tapi still terjaga. Alright. So Hannah ni dia kecil-kecil suka Barbie doll. Barbie doll, main Barbie. And dia a pink girl. I suka pink lah. So I punya dinding memang warna pink yang light pink. Katil putih tapi dia punya cadas dia macam country vibe kan. So dia nampak very light kan? Very light, very pinkish. Okay, so ni berlaku malam. I tengah macam biasalah remaja tengah main laptop kan, chill in my chilling dalam bilik. Okay, macam tadi Mami cakap apa? Kalau benda tu nak datang dia akan Bunyi berdesing. kan. Yes, lepas tu meletup. Mami punya. Ini Mami punya Ya. Hannah punya dia punya lain. Hana tapi, punya silakan. Hana punya dia macam I don't know how to explain this feeling tau. Dia macam satu energy yang besar yang macam datang tiba-tiba, macam ada vibration pun ada tau. Macam but it's not like vibration macam bunyi phone tu kan. Dia macam satu vibration yang satu energy yang tengah datang kat I. Tapi dia besar macam tengah nak squeeze me, macam nak kecilkan I don't know but I feel suffocating lah. Dia suffocating. So masa tu bila tengah main laptop I rasa benda tu. Cakap what's going on why macam ni. Out of nowhere, Safwan ni serius I punya bilik tu kenapa macam berasap. Bilik I berasap. Makin berasap dalam masa yang sama I felt that energy kan. Makin berasap, gelap, makin gelap. Memang gelap. Memang gelap. I don't see my bilik anymore This is out of nowhere tau. Benda ni datang memang mengejutkan. Tiba-tiba je nak datang. So bila dah gelap tu, dia ibaratkan macam memang Hana seorang. Hana seorang. Hana tak tahu I dekat mana sebab semua gelap. I rasa macam I dalam satu hall ataupun studio or theater yang besar. The reason why I say this is because betul-betul depan I ada satu spotlight. You tahu kan bila macam kat theater ke atau macam orang nak perform kan ada satu spotlight tu kan. Dia akan shine towards orang yang nak perform ke apa kan. Dia ibaratkan macam tu. Tapi instead of manusia I nampak Macam Mr. Bean tu kan. a spotlight towards a grand piano. Okay, rumah I ada piano juga. Tapi dia bukan grand lah. Upright piano yang letak dekat dinding, colour hitam. But it's the same warna lah, warna hitam. Cuma dia grand piano. Pelik tak? Pelik kan? Tapi I bukan seorang. Sebelah piano tu, I nampak satu perempuan. Rambut panjang, tapi I tak nampak muka sebab dia facing back. So I nampak belakang dia. Okay, Hana ada satu habit ni, Hana suka jam. Bila benda-benda macam ni terjadi, I don't know how to react, I akan just jam. Macam kena lock lah, jam. Tapi tengah fikir ni, what am I supposed to do? Should I
Nak buat apa? Nak lari, tak tahu nak lari mana. Should I just go to her ke? Just stay where I am ke? Weh, nak Faham tak? Okay. Dalam masa tengah fikir tu, nak buat apa? Nak pergi ke dia ke? Nak stay ke apa? Dia pusing. Okay, dia pusing. Barulah I nampak muka dia. Dia pusing. Dia pusing. Huh. Dia pusing. Okay, so I punya yang I nampak perempuan, I rasa dia Cina sebab look dia macam Cina, mata sepet, cantik putih. Dress dia I tak ingat dress warna apa, tapi I tahu dia bukan macam dress yang gown, bukan. Dia macam fitted dress lah. You bayangkan Cheongsam lah. Dia macam pakai Cheongsam macam tu. But she's not alone. Bila I nampak tangan dia tengah gendong seekor ular hitam, Safwan. Ular hitam besar dia macam kalau anaconda besar sangat. Dia macam ular sawah yang besar. Macam ular sawah yang besar tu. Kita dah jam dah ni kan. Gila tu. Dah jam. Without wasting time, dia jalan ke I. Dia jalan ke I sambil gendong ular hitam tu. Jalan ke I. Without saying anything Jalan ke I dah tak tahu nak buat apa dah. I just macam, ya Allah, just let it be lah Dah don't know what's gonna happen to me kan. Dia jalan ke I. Yang dia gendong ular hitam tu, dia letak dekat badan I. No. Okay. Dia letak dekat badan I. Masa tu I memang dah rasa macam, ya Allah, aku tak tahulah ni mati ke apa ni, tak tahulah. You know when ular dia letak kat badan, dia akan apa namanya? Lilit diri dia, you know, dekat badan kan. So sambil tu kepala dia ni, ular hitam ni, kepala dia macam tengah naik. Lepas tu kat leher kan. I taklah peluk balik kan. I macam ni je. Dia buka mulut dia. Dan dia macam ni dekat I. I ingatkan I dah nak mati dah. Memang nak gigit lah ni. Tapi I rasa that perempuan Cina tu, I panggil dia perempuan Cina lah. Perempuan Cina tu, I rasa she saw my reaction. Sebab I macam tu kan. Then she started talking. Dia cakap, ni jelas dengan jelas jangan takut. Dia tak gigit. Dia nak peluk aja. Dia rindu kamu. It's exactly what she said. Tapi ular tu tak gigit. Astaghfirullahaladzim. Ular tu tak gigit. Dia buka macam ni je. Ya Allah. Bila I dah macam ni kan, right after she said that, the next time I blink mata I dah kat dalam bilik I dah. You faham tak? Ni macam movie kan. People would think that I'm crazy or something, but seriously Safwan, ni memang Hana. Tapi ini bukan mimpi lah pasti. Kan. Bukan mimpi guys. Itulah Hana punya experience. Yang this experience I feel like ni tak normal lah ni. Sebab bila kita membesar with my mom buat wujud and all that, kita dah tahu dah dia punya signs that this is not normal. Macam ular hitam, dia satu benda yang tak normal lah kan. Ular pun nak peluk Hana weh. Ular weh. Ular dia cakap rindu tu. Rindu tu maksud dia apa Tak tahu, tak nak ambil tahu. Rindu tu macam seolah-olah dia dah pernah bersama Hana kan. Sambil cerita ni boleh balik. Ya. Lepas tu you dengar lagi dia lagi Safwan, lagi pelik-pelik Safwan. Weh, cerita ni weh. Sebab tu kita ni sebenarnya keberatan nak datang sini. Sebab kalau kita takut orang tak main menerima, faham? Ya. Biar apa daripada tamat-tamat. Benda ni berbelas tahun yang lalu Ya. So, sebenarnya dah lupa dah tak nak ingat, nak move on lah. Dia pusing Bayangkan hang tengah nampak something daripada belakang, dia boleh pusing ke hang. Dia bawa ular, dia bagi ke hang ular. Ular tu pergi ke hang, nak gigit hang. Tapi dia tak gigit, dia tak cuma gigit. macam letak saja. Sebab dia cakap jangan takut. Jangan takut. Macam tu exactly. Jangan takut. Slow je. Slow je. Jangan takut, dia tak gigit. Dia apa? Apa cakap tadi? Jangan takut, dia tak gigit. Dia cuma nak peluk je. Dia rindu kamu. Dia rindu kamu. Oh my god. Tapi tak tahu elemen grand piano kenapa tiba-tiba boleh ada. I don't know. I try to think why. I cannot find an answer. Kenapa kat piano tu? Kenapa? Why must there be a piano? Yes. Why must there be a ular hitam? Why kenapa kalau tiba-tiba banyak benda kau datang? Banyak benda. Kenapa? Yeah, there's a lot of questions. Sebab apa? And I was a kid. Question. Yes, I was a kid back then. So I didn't know how to react.
I didn't know what's the solution kan. So seperti biasa memang I kan cari mak I. Semua benda cari mak I. Siapa lagi I ada kan masa tu. Macam biasa lah. I kan tidur dengan mak I. I selalu kalau macam dia kena macam ini mami akan kata okay jangan tak kasih dia tidur seorang-seorang. I akan make sure dia tidur dengan I beberapa sampai dia rasa dia comfortable nak balik ke bilik dia seorang. Macam tu lah. Tak habis lagi. Itu baru teenage guys. Itu baru teenage sahabat-sahabat. Ini kejadian. Okay, this one particularly sangat traumatizing. Oh, tadi tu Tadi tu dia terkejut, but this one lagi traumatizing. Okay, you will understand why. Astaghfirullahaladzim. Okay. So kita semua macam kita perempuan memang we have our own favourite telekung bila kita nak solat kat rumah. So masa tu telekung Hana warna putih, satin lah, cantik lah kan. I memang suka sangat guna telekung tu. Okay, so this one, yang ini mimpi. Okay, this one is mimpi. I rasa lah macam mimpi lah. You okay tak? Terjadi. You okay sayang? Okay. Nampak yang gigil-gigil ni okay tak? Okay. Trying to be okay. So this one I tengah baring dekat atas katil I juga. Okay. I rasa macam mimpi lah kot. You bayangkan Safwan, ada I punya telekung tu, bukan I yang pakai something yang pakai. Okay. Kita datang towards me Sambil dia datang tu I memang tahu ni bukan manusia lah. Sebab kan kita punya telekung kan muka nampak kan. Yang ini dia kain, dia tutup telekung I, tapi dia covered. Dan muka dia covered? Depan muka dia covered. So macam ibaratkan you pakai telekung belah belakang lah, ke depan kan, macam tu kan. So dia macam kain je. Tapi I nampak mata merah. Dia bukan mata merah macam laser satu dot macam tu, bukan. Dia memang bentuk mata tapi merah. Okay, semerah-merahnya merah macam ni. Okay, you imagine that dengan kain telekung I datang ke I. I tengah baring I nampak benda tu, I dah kejung dah. Dia datang ke I, ke atas I ni. What seemed like a hand mulut pula tangan. Dia ambil I punya muka ni kan. Lepas tu menghadap kat dia. Dalam masa yang sama tu I felt dia punya tangan ni, grip dia makin kuat, seolah-olah macam nak suruh I buka mulut tau. Ni dia tak ada cakap apa-apa. There's no communication whatsoever. Dia macam cara memaksa dia buka I punya mulut ni sampai dah tak boleh nak tutup. Memang buka. Macam tu kan. Sambil tu I nampak macam bentuk mulut buka juga. Dia buka mulut dia juga. Tapi dia punya mulut dia, Safwan, is like besar. Macam you nampak bentuk besar tu dia buka tu. Belakang, inside the kain lah kan. But it was so big. Ibaratkan macam you tahu tak movie Scream tu. Yes. Mulut dia macam tu kan. Dia macam tu. Dia buka besar sambil dia grab I punya mulut ni. I did not see anything, but I felt, Safwan, ni sumpah demi Allah, I felt a ball. What seemed like a ball nak masuk dalam mulut I sampai tekak tu lah. Sampai ketekak, sampai dah telan dah. I rasa benda tu, bola tu macam ibaratkan bola tenis. But tenis mungkin dia besar sangat. Tak, besar lagi dari pingpong tu. Pickleball. But because I felt like bila I fikir balik, pingpong is still too small because it's painful. Besar sikit daripada bola pingpong Dia besar, besar sikit daripada pingpong. Dia masuk, I rasa bola tu masuk dalam tekak I secara memaksa macam tu. I couldn't scream, I couldn't do anything, but I felt the pain I felt macam dia dah teruk sangat dan ni kan. So when that thing happened, I remembered I keluar daripada I punya bilik. Dapat lepas lah dia keluar. Keluar daripada I punya bilik. This is siang This is not night tau. This is during the day. Because I remember when I came down, it was during the day. And my mom tak salah ada satu abang angkat Hana datang lah.
So bila I turun, the usual Hana, bila I turun memang macam dah bangun dah, cakap dah, I kan borak macam biasa kan. Tapi kali ni bila I turun tu, I punya otak sebenarnya dekat sana kan. I jam tau. I turun, I senyap, I pergi kamar I. My mom was with my abang angkat duduk dekat dining table tu. I duduk kat table dekat kerusi. I duduk. When my mom notice something's wrong with Hana lah kan. So dia cakap, kenapa? What's wrong? Why? I kena ganggu. I mimpi. I cakap I mimpi. I tak tahu I mimpi ke apa ke sebenarnya. Ya. Dia nampak macam mimpi kadang tidak. I tak boleh nak Kita tak nak confirm lah. tak boleh nak confirm because you want to know why, because it felt so real. So as I cerita tu, I nangis. Because it was so traumatizing. This is the first time yang I rasa sakit. Sebelum ni dia Sakit tu memang rasa sakit betul. rasa sakit. Dia Sambil bercerita. kalau katalah dia Weh, mimpi. itu kan mimpi tu. Katalah dia mimpi tapi dia dah bangun tu dia masih rasa sakit. Tapi I cakap je lah I mimpi. I cakap macam tu. So bila as I cerita ni, first time yang Hana sambil cerita sambil menangis. Because I couldn't take it already lah. So this is the first time juga I saw my mom memang sangat-sangat marah dah. Then abang angkat Hana masa tu pun dia Kita naik atas lah biasa kan. Sebab dia punya abang angkat pun okey, orang yang faham tentang benda gini. gangguan lah macam ni. So dia communicate lah. Dia naik atas, dia marah, dia communicate. Lepas tu dia cakap something like, kau memang tak ada cara lah kau. Kau nak kasih hadiah, kau pergilah salam, kasihlah betul-betul. Kau tak ada cara lah. Mengamuk, dia mengamuk. Ya, abang angkat I, dia kata dia nak bagi hadiah. Tapi dengan tak ada cara. Dia datang tak ada cara, memaksa. I don't know lah what hadiah is that lah. So I did not ask also. I didn't want to know lah. So on that day I pula tidur dengan dia lah kat dalam bilik dia. Tapi pandai pula benda ni, bila tidur dengan dia tak nak. Dia Memang tak nak. kalau seorang-seorang dia nak kacau kan. So benda ni time frame yang sama. Dia berlaku macam apa tahu. Dia bukan macam back to back, tak. Tapi it's like ada malam yang you tahu bila orang cerita orang tidur tapi tak boleh bangun sebab rasa macam kena hempap and all that. Yang tu pun ada experience juga. Dia on and off. Dia banyak benda. Banyak benda. Dia sebenarnya banyak. Macam mami pun tadi bercerita kan. I tak boleh nak ceritakan semua. So I akan pilih mana yang ingat. Kalau betul-betul ikut dia dengan mami sama aja. Mesti ada yang datang tu. Silakan Hana. Next. So dia come to a point where bila kita dah terlalu takut, and then tambah lagi you are disturbing my sleep. Kan. Banyak kali pun I kena yang you cakap lah macam kena tindih tu kan. Tapi bagi I it didn't felt like kena tindih. I felt like that same thing, that energy yang besar tu, dia macam hovering, macam dia I don't know lah, hovering ke dia datang kat I macam dia nak I drown tau. Macam I tak boleh Tak nak cakap dekat daddy nak pindah rumah ke apa bila dah jadi macam ni kan. Bukan pasal rumah tu. So we didn't know because okay, like I said lah, bila my mom buat wujud semua ni, kita tak tahu benda yang ikut ke, benda yang singgah ke. Sebab bila you edit, hari-hari you edit, every year tau diorang buat wujud ni. Hari-hari you edit, I mean naturally you will attract benda-benda macam ni. So kita tak tahu for sure what is it exactly. Jai, lepas tu I nak tanya, yang you koyak tak bila dia pakai telekung favourite you? Stress tak? Macam, oi, asal kau pakai telekung aku doh, telekung aku doh, telekung Kan dalam banyak-banyak kain kan telekung tu. Telekung tu juga I nak pakai kan. But I know that it's my telekung because kan okay, putih satin dia ada corak-corak bunga-bunga tu kan. Dan macam tu lah. You ingat lah telekung you kan? Ingat telekung I. Tak tahu kenapa dia nak pakai telekung I. Weh, bagi aku cerita Hana ni sangat-sangat ekstrim. Sebab hang bayangkan hang kat situation dia, pegang mulut hang, bola masuk, and then dia pun buka mulut dia. Weh, tak boleh bayang. Imagine ada orang pegang mulut you sekarang ni macam ni, dia genggam mulut you dan cara memaksa dia buka mulut you tu sambil dia buka mulut dia juga. That whole thing happen, dia rasa macam lama betul. It felt so long. Kasar, dia pegang kasar ke dia lembut je? Kasar Zafwan. Memaksa buka. I tak nak buka. Mulut ni tak nak buka. Tapi dia memaksa. You know when you tekan kat sini, Ya. naturally dia akan buka. Dia yang nangis tu. Itu I nangis dah. Sakit. Takut, sakit, keliru kan. Semua ni sebab saya nak tanya sikit lah sebab wujud ni kan. Okay, kenapa mami buat wujud ni?
I sebenarnya tak boleh cakap apa yang terjadi pada Hannah is wujud. I tak boleh nak cakap. Sebab apa yang terjadi dengan I tak ada kena-mena dengan wujud. Semasa Hannah mengandung tu. So Memang Mami ambil as a wujud ni memang as a your source income, your main income, ataupun I dulu you buat sebagai penyanyi. passion? Tak, I dulu penyanyi. Yeah. I'm a singer. Yeah, I know. Then after that memang minat dalam mistik because of apa yang terjadi. Sebenarnya banyak cerita Mami ni daripada kecil. Okay, Mami daripada kecil pernah hilang sama macam Hannah. Dia punya cerita dia tu sama dengan Dini ni. Dia seolah-olah macam Mami ni dia gitu. Mami pun pernah kena hilang. Dibawa tapi dia pingsan, Mami tak pingsan. Mami tengok tempat macam semua sama, main sembunyi. Umur tu jam baru berapa, 6-7 tahun, sama. Cuma Mami pergi tengok tempat tu semua macam nak balik rumah nenek lah. Tiba-tiba Mami tengok memang pintu rumah nenek, tapi bila buka orang lain. Orang Cina juga. Masih? Orang Cina juga. Ini kecil tau ni. Ni masih kecil. So lepas tu tiba-tiba pergi buka pintu, bukan rumah nenek, ketuk pintu lagi, ketuk pintu sana, ketuk sini sampai rumah 13. 13 tu consider dah memang dah tak ada rumah aku nak ketuk dah. Baru dah datang melalak menangis. Sebab dah tahulah rumah nenek tak ada. Bila kita menangis tu dengar punya orang mengaji. So Mami pun turun kat bawah tu ikut mengaji tu tingkat 12 rupanya. Duduk kat tepi. Dulu rumah Singapura tu dia ada macam apa orang kata tu tangga. Kita boleh naik tangga lah. Naik kat tangga baru boleh pergi ke rumah. Ke pintu rumah. So duduk kat situ melalak menangis. Satu orang buka pintu pakai telegong juga. Dek, kenapa nangis dek? Buka tengok gini je. Sekejap lagi suara bapak sampai. Patah balik pusing sini, bapak dekung. Lepas tu pusat patah balik tengok, pintu tu tutup. Benda pelik-pelik terjadi. Jadi nak cakap apa benda wujud. Hana tak pernah macam bila dah jadi macam ni, Hana tak pernah macam marah Mami ke? Macam bukanlah marah, macam cakap kat Mami macam, Mami. No, because I tak lah. Of course I tak marah. Bukan I mean, marah, I was dia a macam, kid back then. Mami, adakah sebab benda ni Mami Ada tanya, is it because of this ke tak? Mami has always said like macam it could be anything. It could be we cannot know for sure, tak tahu. Sebab itulah bila diorang buat editing dekat rumah tu, dia memang akan buat editing pula malam-malam. Bukan siang, malam. Okay, dia macam ni lah bagi Mami. Besar that time memang sebenarnya Safwan actually sembang seram ni pun you berbuat benda-benda macam ini, they attract to you. Ya. Tak usah nak kata kita bikin filem, tak usah kata reality lah. You bikin filem cerita hantu pun attract. Faham? Got anything to do with them, mesti ada attraction lah because you yakin kepada mereka. Sebab itulah saya buat benda-benda macam ni. Saya nak rasa selamat. Sebab tu ada benda kat depan ni Mami. Hana. Apa benda tu? Bidora. Apa? Nak sebut susah sikit pelaan. Bidora. Bidora. Bidaura. Terima kasih Hana. Nampak kat saya. Bidaura. Ya, nak sebut Bidaura susah ni sikit. apa? Bidora ni 7 mandian bunga. 7 mandian bunga campur dengan minyak bidara. And ada banyak lagi khasiat-khasiat dia. Terhasil lah sabun dia. Actually memang bagus. Sebab tu Mami pun Mami sendiri. Mami sendiri pun. Kalau kita ni, dia actually pencuci aura kita. Kadang-kadang ada negatif energy yang kita tak nampak. Kan kita bukanlah orang kata tu Power Ranger boleh nampak energy negatif kan. You got my point. Tetapi kita boleh rasa. Kalau kita rasa badan kita berat kadang-kadang. Betul. Faham tak? Mana malas. Nak solat malas, nak dengar macam benda yang agak kita rasa macam berat. So kalau Mami pun gitu juga. Kalau misal kata ada terasa berat, even Hannah, berapa kali Mami cakap Hannah mandi mandi bidara, mandi apa orang kata tu limau. Limau. Okay, to freshen up balik kita punya energy sebab dia akan kasih kita apa orang kata tu energy kita tu seimbang balik. Seimbang balik. Jadi kalau macam 7 bunga ni, sebab setiap bunga ni dia mempunyai dia punya own energy aura dia tu. Jadi bila kita kalau mandi bunga ni sebenarnya nak mengambil aura dia tu kembalikan balik supaya kita ni apa orang kata tu stable balik. So saya nak bagi dekat Mami dengan Hana bau and rasa sendiri, feel sendiri macam mana rasa dia. Silakan. Kita nak bagi yang mana Hafiz?
Kita bagi yang Sembang Seram, of course lah. Yang terbaik lah, kita bagi yang terbaik. Okay. Ini saya punya sendiri. Oh, ya ke? Saya punya sendiri, Alhamdulillah. benar. Satu Fearless Soul, satu lagi Crimson Love. Okay. So saya bagi Hana dengan Mami bau dulu macam mana. Kita buka tu ya. Dia lagi sampai bos. Okay. Bismillah dulu. Okay. Mami bau Tapi ni mandian aja kan? Mandian, dia mandian. yang ini apa? Yang ni apa? Ini Crimson Love. 7 mandian bunga juga. Semua 7 mandian bunga. And apa yang Hana pegang ni, saya tak tahu. Dia sebenarnya yang Hana pegang ni untuk menaikkan aura seri kita. Nak bagi kita lebih confident, nak lebih kita Dia ada apa? Bidara. contoh macam suami isteri yang lama tak bersama. Sedap bau dia. Sedap kan? Yes. Ada bidara, lemongrass, kaffir, lime, cantella, okay. Yeah. Apa naim Name Dia- tea tree oil semua ada. Dia yang anda pegang ni dia macam nak menaikkan seri kita. Tak, yang ni best. Dia this one dia ada bau. Dia memang just set ke Sweet. apa? Dia satu boleh nak campur-campur boleh. Yang ni apa? Yang Mami pegang tu itu menaikkan aura kita. Yang anda pegang ni untuk menaikkan semangat Yang ni kita. macam sweet, creamy pun ada. Ya, sedap. Oh dia. Ini consider apa size? Ini 300 ml. Yang paling besar. Yang besar. Kan? Oh, ni produk Sembang Seram. sedap. Ya. Collab lah ni. Collaboration. And yang ni yang dia punya sendiri lah. Sedap ni sedap. But I like this one. Kan? This one is nice. Anda suka mana? Sekejap, ini dah bau kan? Okay, bau semua. Ini very This one is... ni bagus ni. Nampak? Ini suci, kedalaman, nampak? kerohanian. Yes, kerohanian ya. Masuri. Dia membersihkan. Ini yang hijau ni sangat kuat. Yang hijau ni dia memang lebihkan bidara kokoh punya. Macam untuk man pun kena juga. Sesuai juga. Boleh untuk imam pun boleh. Macam bau-bau lelaki juga. Untuk lelaki lah, sabun-sabun lelaki juga. Dia memang strong sikit. Sedap. Macam ada atar di bahu. Siapa yang ada macam gangguan-gangguan kan, yang rasa macam tak selesa ke apa kan. Kalau bau benda ni, ada yang muntah, ada yang pernah join. Oh, ya? Bau tu yang muntah ada. Dia tak, energy tu tak sama. Ya. Oh, pandai energi kamu ya. Yeah. Tengok ni tangan mami. Oish. Tangan Mami pun jual energi juga. Hey. Ni kalau beli putri, wow. dia ada berapa ni? 1 2 3 4 Kita bagi kat mami lagi, kita bagi Putri semua. lindungan bulan. Putri dengan bulan. Dia sukalah kalau putri-putri kan, minat kan. Cuba bawa ini. Tak, nama dia. Memang ni light up putri. Apa putri? Dia semua putri Saodong, putri lindungan bulan, Masuri, Bagus lah. putri Gunung Ledang. Tapi Bagus, untuk nice, mami pula, pilihan mami apa? You tak nak ada storekeeper dekat Malaysia, storekeeper kat Malaysia, Singapore. Singapura dah ada. Oh, dah ada dah. Oh. Tapi saya selalu datang event Singapura. Saya suka event kat Singapura. So sayang. setahun dalam 2-3 kali saya akan pergi Singapura. I suka yang suci tu. Yang Macam putih. Yang putih tu. Dia sebab dia memang bila I smell I tenang kat dalam. Faham. Pilihan mami adalah Masuri and pilihan Hana adalah Crimson Love. Sembang Seram. So kalau hampa rasa betul ke tak pilihan hampa macam ni, yang boleh dapatkan sekarang ni dekat TikTok Shop Sembang Seram. Kat situ ada showcase ataupun hampa boleh pergi ke Bidara, boleh tengok kat situ, boleh shopping macam-macam kat situ. Pilih je apa yang hampa nak. Tak salah. And aku nak recommend kat hampa, aku nak bagi saranan kat hampa, jangan beli yang kecil. Kecil dengan besar harga beza. Harga dia tak beza sikit je. Tapi kuantiti dia sangat banyak. So lebih baik hampa mendapatkan yang besar, puas hati, sebab nanti nak repeat nak kena beli lain. Benda tu kos lagi. So ala-ala nak beli terus. Percayalah Hana Delisha. Hana Delisha cakap Crimson Love sedap. Percayalah dia. So dapatkan Crimson Love and juga Masuri. And kalau hampa nak tahu yang lain pun boleh, tak ada masalah. Right? Check it out guys. Sahabat guys, kita berehat saat. Kita sabar saat. Kita kembali selepas ni guys. Sahabat guys, welcome back to Sembang Seram. Bersama dengan Mami and her beautiful daughter Hana Delisha. Okay, right. Nak sambung part mana pula sekarang ni? Okay. Mami nak bercerita benda ni. Okay. Tapi tak tahulah benda ni benda nakal lah. Benda nakal. Like I said lah, Mami ni sejenis yang suka analyse. Benda-benda ni betul ke tak betul ke, Mami akan cuba. Macam ni. So cerita dia bermula dengan Hana. Silakan.
Ada satu malam tu. Tak, bukan satu malam. Jadi sebenarnya It's a practice time. it's a practice lah. My mom suka dia buat vocal training dengan I. Alright. Sebab penyanyi kan. So I learn singing pun from her. So malam tu kita ada bawa satu gitaris, Memang a friend of setiap mine. kali kalau dia vocal training ada gitaris dengan dia lah. Dengan gitaris. So kita tengah nyanyi. Yang ni I ingat lagu apa? Right Here Waiting For You. Yeah, sikit. Okay. Belajar sikit. I tak ingat Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Begitulah bunyi dia. Bergegar satu rumah. Bergegar. Yang ni dia punya bom dia macam bergegar satu rumah. Kita kat sini ni. Ingat kau itu dia punya drum, bukan? Tak adanya derangnya. Jangan kata dia Tengah nyanyi dengan mami sekali, dengan mami, dengan gitaris, I dengan I. Masuk. Wah, bom bergegar satu maisonette tu. Tukar lagu tu ya. And I will always sorry. Bergegar Bergerak sapuan. tu memang. Lepas tu jadi apa? Jadi mami ni macam punya apa ni? Macam barang jatuh yang Semua gerobok terkejut. Semua macam ingat ke bumi ke apa ke barang jatuh. macam barang jatuh but like a very besar big gila. like a bunyi big dia. barang jatuh. So mami pun apa lagi menggelabak naik atas lari pergi tengok. Tak ada barang jatuh, gerobok tak jatuh, apa tak jatuh. Turun balik. Lepas tu bunyi apa ni? Karisap. Macam cakap okay. Pasal at that time I dah husband lah. Okay. You pergi tengok kat tingkap. I rasa ada orang terjun diri. Masa kita tingkat dua ni. Betul lah Safwan. Orang terjun diri lah Safwan. Depan tingkap living room kita. Orang bunuh diri. Apik juga. Tak kenapa apik nonya cerita aku ni lah. Ini bukan. Tak kenapa apik nonya kita ni tak tahu kenapa. Apik tu agaknya dengar suara Hannah. Orang tu mungkin dengar sedih. Berputus cinta dengan matai dia kat China ke apa kan. Hannah ni pula menyanyi Right Here Waiting For You. Right Here Waiting For You. Kau dadah lah. Memang dadah lah. Shit. Bopek pula kan. Tak tahan. Terjun. Boom. Betul-betul jatuh mayat dia betul-betul kat kita. Mayat jatuh mati orang tu. Mati. Tapi I tengok sebab I degil. Dia ni degil. Orang dah cakap ni Hannah, jangan tengok. Dia kata dah takut badi mayat nanti kan. Kat rumah macam ni. Iya, rumah depan kita ni. Ya, tapi I tak tahu lah. I degil juga. Mak I dia degil. I pun degil juga kan. So got it from my mum lah kan. So tak pernah nampak orang jatuh bangunan kan. So I just had that curiosity I want to see. But when I saw, dia masih badan dia lepas. Badan dia macam otak dia ke sana sini macam tu. semua. Yes. Tapi dia dah Muda. Apik. It's a Chinese man lah. Badan besar. Badan besar jugalah. Tapi dia otak dah macam kecil lah. Pasal mungkin dia terlalu tinggi sangat kot dia lompat tu. Apa lagi? But we called the ambulance. Bukan ambulans, kita panggil polis lah. Tapi I terus pergi lari jiran-jiran kita. Sebab kita baik dengan jiran kita kan. So jiran kita pun kata, you ada orang bunuh diri. Kecoh gila lah kita orang ni. So tengok betul-betul. So on that day tu polis datang. Malam tau. Ni malam bukan day. Ni malam. Ini dah selepas maghrib gitu. Betul. So kecoh lah. Benda tu kan lama. So benda ni polis semua dekat situ semua. So I cakap okay tutup tingkap lah. Kita tutup tingkap semua kena dapat debu. Okay biarkan. So besoknya ni diorang tunggu. Diorang nak panggil orang yang angkat mayat tu. Tunggu sampai orang angkat mayat tu. Lama tak pasal Safwan kalau benda-benda macam ni. So diorang pun dah angkat mayat tu semua tu. Lepas tu si Bangla ni dia biasalah diorang cuci tak betul. Okay. So masih ada darah dia. Bekas-bekas darah dia. Kat bawah tu. Datang mami kau punya gila. Mami Jangan cerita yang tu dulu. Okay, cerita. Mami ceritalah malam tu apa jadi dulu. Rupanya baru you sambung. Macam tu. Faham kan?
Apa? Oh, ya. Malam tu jadi Mami. Mami tak cerita dulu malam tu apa jadi Mami. So Okay. malam Faham. I ingat lagi malam tu kita tengah tengok movie because we also have like a Theater. theater room Kita lah. ada theater room. Tu. Dekat tepi theater room tu satu balcony. Ada balcony, dining table yang Hana cakap tu, tepi Itu bukan rumah cukup makan. Kalau dah ada balcony, kalau dah ada theater room semua tu bukan cukup rumah cukup makan Ya lah. Allah, Safwan. Biasa-biasa kalau Ni kat terlebih sini. makan ni. Safwan, kat Singapura tu biasa saja. Ramai orang ada maisonette. Biasa Faham, je. faham. Jadi kat dining table kita tu ada pintu. Ini malamnya lah. Bukan malamnya, malam esoknya. Esok malam. Malam esoknya. Tengah-tengah malam juga. Malam esoknya ke malam yang ketiga? Malam yang ketiga Mami rasa. I tahu, esok but betul. Saya rasa malam esoknya. keempat lah. Betul. Dia bukan malam yang sama. Dia bukan malam yang sama. Bukan malam Tapi sama, the malam the next day lah, the next day. Okay. Dalam pukul, ini benda-benda terjadi dalam pukul 11 ke 12 Nai, macam itu. Tengah malam. Rumah kita tu kan ada doorbell. Ding dong kan. Dalam pukul 12 lebih gitu ke 11 lebih gitu terjadi ada orang bunyi ding dong. Ding dong. Tengok dia tu siapa pula datang malam ni. Selalu kalau anak-anak buah dia nak datang, dia orang akan kasih tahu, Kak Cik, kita orang nak datang, nak lepak. Cakap macam tu kan. Tak ada orang telefon, tak ada apa. Ni siapa ni kan? So, my ex-husband ni pergilah mengintai kat lubang tu. Tak ada orang siapa. Okay? Tak ada orang. Sekejap lagi, ding dong. Ding dong. Berkali-kali selagi kau tak buka tu pintu. Ush. Kan? Dalam hati saya cakap ni, alamak ni apik sudah datang ke apa ni? Kejap lagi dia agaknya kita tak layan dia tu. Dia pergi mana lah? Dia dekat balcony kan kita ada sliding door kan. Kita dengar bunyi ketuk. Okay, the sliding door see through tau. Kita boleh nampak tau kalau ada orang ke apa ke kan. Tak ada orang tapi bunyi ketuk. Kuat. Kuat. Dia dah ketuk. Kita tak layan juga ni. Ush. Dia ketuk lagi. Dia gegarkan kita punya tingkap tu. Tingkap kita tu kan besar. Bergegar semua kan. Sekejap lagi bunyi. Gila. Kejap lagi bunyi apa tau? Bunyi gitu. Bunyi garau. Macam suara lelaki tapi garau. Zaman. Bunyi jatuh zaman. Enak tu ni. Semua tinggal baik-baik. Kita ni semua dah. Habislah aku bawa ketiak semua masuk lah. Peluk. Peluk pada sini kat sini. Pasal ada kakak angkat. Dia pun ada aunty macam my adik angkat lah. Pun ada. Masuk ketiak sini, masuk ketiak kini. Aku dah tak boleh lagi dah. Dah berpeluk dah semua. Bunyi Safwan. Benda ni berlaku Safwan bukan satu kali Safwan. The next day pun sama. Dia tak silap Mami dalam 1 minggu betul-betul kita kena anak beranak. Masya Allah. Siapa tu? Tapi Mami selalu cakap, ni sebab apik ni lah. Cakap ni apik ni dia dah bunuh diri mati kat sini. Itulah kurang dia bising kan. Apik ni sudah mengacau pula kita gini-gini. Bunyi tu kuat lah. Bunyi tu Besar Bunyi lelaki garau. Kan, dengar. Semua orang dengar. Dengar. Tapi tengok muka Hana tu. Nampak muka Itu tahu tak sebenarnya Safwan, I baru dapat tahu tau. Baru dapat tahu semalam. Benda ni dah berlaku bertahun-tahun dah, bertahun lepas kan. But I baru dapat tahu semalam. Sebab kita nak recap balik kan apa yang you know. Sebenarnya Hana itu tak apa jadi malam tu. Apa dia? Malam yang apik tu jatuh tu kan. Apek tu sebenarnya ex Mami. Sebenarnya Bunuh diri sebab Mami bukan? tapi I pernah ada mata air Cina. Tapi tak mati. Hidup panjang umur dia. Sebenarnya malam tu Mami turun bawah, Mami pergi dekat. Bukan I. Apa? Your stepfather. Sebab you yang suruh. Yelah I yang suruh. Okay. So pergi bawah tu, Habis pecah lubang. bekas darah tu, perah limau nipis dekat darah tu. I cakap, why? Why would you do that? Kan? I curious. Tapi I tak tahulah adakah benda ni benar-benar terjadi. Adakah punca buah limau tu yang jadi macam ni. Sebab orang cakap, I pernah dengar tabu ni mengatakan kalau ada orang mati accident ke apa ke, akan kita kalau perahkan limau dekat darah dia tu,
dia boleh balik macam itu. Dia akan dia punya current dia ke apa gitulah. So ini curious wujud, kacik wujud lah katakan. Aduh, kacik wujud, betul. Satu ketika tu kan kacik wujud tak pakai macam ni. Dia punya kenotian dia tu Suka melampau-lampau sikit, explore dia tu. Nak cuba. Jadi rasa ni betul ke? Ya ke? Ke dalam movie je ke? Ke apa yang korang bercakap je ke? Saya cakap tu ada 5 perut kau pergi perah. Kata kau betul ke apa? Nak perah? Betul. Perah kita tengok betul tak betul itu. Dengar orang bercakap kita tak tahu. Eksperimen lah. Since dia pun mati kat depan mata dekat kita punya bawah blok tu. Kan? Tu dia pun nampak lagi pergi perah. Perah malam tu saya kena kacau. Tapi serius ni ini malam tu juga kena. Kacau tapi Sakit okey tu, I sakit nak tu. declare dulu. I tak tahulah adakah ada apa panggil? Coincidence. Itu je. Okay. Jadi janganlah percaya sangat apa yang I cakap. Tapi this is what we do lah. So kita tak tahulah benda tu is it because Apik just tu a jangan marah sama coincidence? gua Apik. Ini cerita sudah lama Apik. Okay, Apek, ini kita dah kena mengena Apek Tapi nak sama apa dia tak ada. Ha? Dia dah tak ada dah. Siapa cakap kita tak tahu. Tahu-tahu tepi lu. Oh jangan. Tante tepi sapuan tekan urut-urut sampai sapuan. Bagus betul rambut lu banyak tebal lah dia cakap. Itu cerita pasal Tante dia cakap wah pun nak mandi bunga juga lu kasih lah satu. boleh. Okay, itu cerita pasal bunuh diri lah. Ya. Okay. Kita next. Kecoh lah sebenarnya rumah tu bila fikir balik kan. Macam kecohnya ya Allah. Sebenarnya Macam kita orang mana? banyak Safuan. Banyak rumah. Bukan banyak rumah. InsyaAllah mudah-mudahan dong kita angkat dong. Amin ya rabbal alamin. Okay. Kita banyak cerita. Tapi I don't think so. Hannah pun tak ada masa dah. Hah? Betul tak Hannah? Yeah, I have to go actually. Weh. Ada satu cerita yang menarik tapi I untuk sekarang ni memang tak sempat dah. Kita dah 2 jam dah kat sini. Maybe next time. Macam itu jadi buat aku. Tak pernah jumpa aku macam ni tu. I gotta go. Seriously, I have to go. Sebab kita dah janji kan. Dah pukul berapa dah. Astaghfirullahalazim. Next time. Weh, tak apa lah weh. Tak, masalahnya jangan. Orang cakap kalau nak pergilah time yang cantik. Maksudnya dah tengah suam kuku. Dah tengah habiskan cerita kan. Dah. Cerita banyak sangat. Kalau kita nak berkongsi memang tak cukup masa. Nanti kan dah cerita Seriously, gini. I gotta go. Siapa nak dengar lagi apa? Hana ada meeting kejap lagi. Ana meeting pun penting sangat meeting tu. Lagi penting daripada sembang seram. Dah janji dah lama dah janji meeting ni. Lagi lama janji daripada sembang seram ni. Lagi lama. Maybe next time. Okey lah macam ni lah. Next time Okey macam ni. Okey. Kalau Astaghfirullahaladzim, tak puas ya Allah. Sumpah aku tak sempat, punggung aku tak sempat nak panas lagi weh. Okay, kalau kita nak buat part tu, okay, kalau kita nak buat, saya memang nak sangat-sangat lah Hana dengan Mami main balik ke sini podcast ni. Tapi part kena 2 ni. pujuk lagi Okay. lah. Kalau saya akan buka komen, kalau ada achieve komen banyak tu, Mami dengan Hana wajib mai. Setuju tak? Maksud dia okay, macam ni. Okay, saya letak dekat sini. Kalau komen kita achieve 4,000 komen. Okay, once kita achieve 4,000 komen je, Safwan akan terus WhatsApp manager Hana. Assalamualaikum, dapat 1,000 komen, jangan janji Melayu. So, kita terus set. Okay. Hana dengan Mami kena datang sini. Okay, so kita bagi teaser sikit kat mereka semua, yang saya seram ni. Okay, kalau daripada komen 4,000, cerita apa yang Mami dengan Hana akan bawa kat mereka semua? Okay. Kalau dipanggil lagi, Alright. Mami pula sejenis yang tak berapa minat asyik nak bercerita je kan. Mami nak kasih you rasa lah. Ada barang yang Mami nak bawa. Uish. Barang apa Mami? Kalau setakat cerita macam gini je kan. You pun takut pun macam takut kan. Tapi kalau ni bawa ni nak juga tengok dia melenting ke tidak ni kan. Astaghfirullahaladzim. Tapi itu kalau kita datang lagi lah. And Mami ada and cerita Mami pun Mami ada lagi cerita lah nak berkongsi dengan kami semua. Banyak lagi. Sebenarnya 2 episod ke 3, 4 tak cukup. Tak cukup dengan mak I. Untuk Hana pula. I boleh cerita dia punya penutup untuk I dah tak ada gangguan lagi. Something happen. Ya, something besar lagi daripada yang sebelum ni. Yes, I would say.
I would say. Memang saja. Dan dia sangat confusing jugalah sebenarnya. Betul lah Mami dengan Hana cakap korang nakal betul lah. Memang kita nakal lah. Nakal loh sebab buat air tergantung macam ni. Alhamdulillah. Jadi kita benarkan lagi B5. Ui, masalah dia saya selalu podcast saya sembang dulu dengan ni, saya tanya dia macam mana ni, apa karakter ni, apa ni. Tak sempat sembang. Segmen terakhir kita pengalaman paling baik pun aku tak sempat nak tanya lagi. And aku harap sangat ada part tu. So guys, subscriber seram. Ayuh guys, kita banjiri komen 4,000, tolong guys. Tolong cepat-cepat bagi Encik 4,000 sebab aku tak sabar nak panggil depa nak panggil Mami Hana ni datang balik ke sini cepat-cepat sebelum Hana dah masuk set. So guys, please guys, okay, please komen cepat-cepat nak part tu. Cukup 4,000 macam biasa. Hana and Mami janji cukup 4,000 janji tangan pahlawan saya. Kalau cukup 4,000 Tapi dengan satu syarat. Sebelum Mami patah balik kat sini, you kena tengok wujud-wujud Mami. Mesti saya akan tengok wujud Mami. You kena tengok dekat wowmedia.asia. Baik. Subscribe Guys. Subscribe apa? Subscribe Wow Media. Wow Media kita letak kat bawah. .asia. Wowmedia.asia, right. First time guys, aku rasa macam tak semangat nak buat ending ni guys. Tapi tu lah. Right. Nak bagi pun saya tak semangat sangat. Tapi tak apa lagi je lah. Ini ikhlas ke tak ikhlas ni? Tak semangat macam ni. mana ada meeting kan. Okay. Ni hadiah daripada kami, daripada Bidora. Nasib baik bagi, kalau tidak tak bagi lah. Ini ada yang Hana suka tadi. Crimson Love dengan Fearless Soul. Thank you ada tadi Bidora. yang line up putih-putih semua tu kita ada sekali nampak semua kecil-kecil. Boleh cantik, try yang mana satu the best, yang mana satu paling power, yang mana satu paling minat. Semua kita bagi untuk Hana dengan Mami mandi sama-sama. Macam mana tahu kita mandi sama-sama? Mandi sama-sama lah. Tapi yang ni Hana kena mandi dengan husband saja. Sebab special Crimson Love. Right? Okay. Terima kasih. So single tak boleh ambil yang ini lah. Single boleh, yang tak kahwin lagi, yang nak kahwin. Boleh lah. Boleh. Thank you so much. Alright guys, kita jumpa lagi di next episode insyaAllah. Komen guys, jangan tak komen, jangan kecewakan aku. Kita jumpa di next episode insyaAllah. Assalamualaikum.